Tak ada benda lah yang dia tak ada. Tak ada benda yang baik Anwar buat. Kalah di Sabah. Kita menang satu kursi di Sabah. Dia punya sedap cakap. Orang kenapa bawa Perdana Menteri kempen Sabah? Tengok, Perdana Menteri kempen Sabah, bila kalah Perdana Menteri yang dapat imej buruk dia tu. Macam dia nak jaga sangat imej Perdana Menteri. Macam dia jaga sangat imej Perdana Menteri. Padahal dia setiap malam tu. Tiba-tiba bila kalah Sabah, sepatutnya tak payahlah Perdana Menteri kempen. Kalau tengok sekarang dah kalah Perdana Menteri yang imej buruk. Tak adalah Perdana Menteri pun tak rasa dia imej dia buruk. Kau ingat Perdana Menteri tu nak menang aja ke? Kau ingat Anwar Ibrahim ni, jenis dia dalam perjuangan sentiasa menang aja. Tak pernah rasa kalah. Bukan macam kau tak pernah rasa kalah. Anwar ni dia boleh terima kekalahan lah. Dia boleh terima kekalahan. Dia boleh terima cabaran. Itu kelebihan Anwar Ibrahim. Dia tak kau. Tak payahlah kau dia kata, sekarang tengok Anwar mengetui kempen pilihan raya di Sabah. Kita kalah teruk di Sabah. Dan nama Anwar malu. Kau yang kata Anwar tak rasa dia malu pun. Pasal bagi dia pejuang mesti terima keputusan kalah atau menang. Itulah perjuangan. Bukan macam kau tak boleh terima kalah. Kalah nak parti je pun. Belum kalah pilihan raya. Saya rasa kalau kalah pilihan raya bunuh diri ni Mamat ni. Kalah parti pun 6 royan. Dah dekat 6 bulan, setengah tahun dah ni. Tak habis-habis lagi. Sakitnya kalah dalam parti saudara. Kalau kalah pilihan raya saya rasa dia sumbat kepala dia tu dekat tu. Tepi sungai, tepi longkang, tepi laut kat Marang, dekat Kemaman tu. Dia menam kepala dalam pasir di pantai tu. Aku rasa lah. Itu cerita dah saudara. Kan? Anwar tak, lepas kalah si Sabah itu, nampak tak Anwar macam dia merajuk ke burung. Okey, buat kerja macam biasa. Sehari 2 hari selepas itu dia pergi Sabah pula Anwar Ibrahim. Jumpa dengan rakyat Sabah. Bukannya dia merajuk dia lari. Bukan dia merajuk dia lari. Dia terus pergi ke Sabah. Walaupun dia dah kalah ni. Lepas tu kursi je pikat. Tapi dia pergi ke Sabah meraihkan rakyat Sabah. Ucap terima kasih juga kepada rakyat Sabah. Kerana walaupun PKR dapat satu kursi, tetapi masih lagi kerajaan di Sabah adalah kerajaan madani. Itu yang penting. Sebab Anwar Ibrahim bukannya mementingkan parti sendiri. Dia juga mementingkan parti-parti rakyat lain. Parti aku kurang dapat kursi, tapi parti lain banyak kursi dan dapat bersama dengan kerajaan perpaduan. Itu lebih penting. Bukan nak penting diri sendiri. Bukan macam kau. Kau pula kata Anwar dia memalukan Anwar menjejaskan MS Anwar. Sejak bila Anwar MS terjejas? Kalah di Sabah tu kau ingat MS Anwar terjejas ke? Tak ada, okey je. Kan? Bahkan pilihan raya baru ni Syahdu Barisan Nasional menang. Kena bertangan Parlimen dengan DUN. Menandakan rakyat Sabah suka kepada parti yang bersama dengan kerajaan paduan. Bersama kerajaan paduan tu maksudnya apa? Menerima Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu je. Kalau kau simpati sangat dengan Anwar Wahid Rafizi, kau bantulah Sabah itu hari kempen. Tapi kau tak turun seminit pun kau tak turun. Wah, saya tak ada apa jawatan lah. Saya dah bukan menteri, saya dah bukan timbalan presiden, saya ketua cabang ni. Bersepah ketua cabang lain pergilah ke Sabah. Bersepah ketua cabang jadi jentera ke Sabah. Kenapa kau tak pergi? Tak pergi tak apalah juga. Memperlekehkan. Membuat ramalan macam ini. Bila kalah, seronok cakap MS Anwar terjejas. Kalau betul kau nak jaga MS Anwar, engkau berkampung itu hari kat Sabah bantu. Kalau kau betul sayang Anwar Ibrahim lah. Kau ingat aku tak boleh baca otak kau. Sebenarnya kau tak ikhlas pun. Kau lagi suka tengok MS Anwar terjejas. Itu sebenarnya. Kalau kau betul sayang kepada parti, kau sayang kepada Anwar Ibrahim, kau bantu di Sabah itu hari. Tapi kau tak bantu. Kan? Usahakan nak pergi Sabah. Sepanjang podcast kau tu pun kau tak pernah kempen pun untuk kemenangan kerajaan perpaduan. Kau dah pelekehkan calon tu letak calon lompat. Tak boleh lah calon lompat. Kita kena letak macam ni. Kau tak kempen pun untuk kemenangan. Kau dah pelekehkan calon itu. Kenapa pula anak Musa Aman jadi calon? Kenapa lah calon itu? Semua tak betul calon. Yang betul calon kau pilih kan? Yang kau pilih semua itu yang perfect. Malaikat calon dia. Apa jadi calon-calon kau ke Terengganu? Yang kau pilih dulu. Menang Terengganu tu. Kan kawan orang kampung kau lah Terengganu. Menang ke calon kau? Tu, calon Putrajaya tu. Perempuan tu, pensyarah tu, OKU tu. Yang kau buat sidang media, bukan main lagi buat sidang media kat pejabat SQ dekat Tropicana. Perkenalkan calon perempuan. Ini calon terbaik proporsional. Kita letak calon dia untuk pertama dipercaya. Dia tu masuk parti, ahli parti pun tak lagi. Kalau dia ahli parti berapa hari dia masuk parti tu, perempuan tu.
Channel Putrajaya tu. Dia perkenalkan tu. Dia yakin orang dia boleh menang. Kan? Apa jadi? Kalah kan? Ada tak kita pelekehkan dia, saudara? Kita tak pelekehkan dia sebab bagi kita kalah ini kita terima sama-sama. Jangan tuding jari pada sesiapa kalau kita kalah. Menang kita raikan sama-sama. Gembira sama-sama. Tapi tidak bagi dia. Dia kena calon daripada Anwar lantik. Kalau kalah kau tengok tu. Pom 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 mana. Macam di Sabah. Itulah. Allah tak calon lompat. Kalau orang lain. Kalau dia bersepah calon yang dia pilih kalah. Ada kita ungkit? Tak ada, saudara. Cari saja apa saja Anwar yang tak betul. Dia buat semua betul. Padahal lama yang dia buat tak betul. Apa yang nak urus semua tak betul. Kalau dia urus semua betul.